tukar bateri. Bateri ni selalu ditukar sebelum habis waranti. Selalunya lah dia akan tukar. Tapi sementara tunggu dapat bateri baru tu, saya diberi bateri sementara. Tapi bateri sementara tu pun selalu habis katanya. Dari segi penukaran alternator, dia pun kata dah tukar. Tapi bateri masih juga habis lebih awal daripada tarikh. Jadi nak tahu apa punca tu. Memanglah, sebabnya bila kita gunakan bateri yang sepatutnya kita gunakan N60, tapi kita pakai N58 atau N55. Memang boleh. Tak ada masalah. N yang mula-mula untuk dapatkan dia punya N60, that's dia punya size bateri yang betul. Kita pakai N56. Bentuk semua sama. Nombor tu je tak sama. Dia kurang. Bila dia kurang, alternator kita akan berpusing untuk menghantar 60. Bukan menghantar 58 atau menghantar 55. Tidak. Dia hantar untuk 60. Itu yang akan menyebabkan bateri 58 ni akan jadi stres. Bila dia stres dan usia dia akan jadi pendek. Kenapa bateri kereta saya boleh tahan lebih daripada 3-4 tahun? Kan? Sebab bila kita beli bateri, kita kena beli yang betul dan tepat. Bukan agak-agak. Tak boleh. Sebab benda tu dia menerima dan dia menghantar. Jadi alternator kerja dia untuk berapa kilowatt untuk dihantar balik return charge. Siapa yang dia perlu bagi, siapa yang dia perlu tolak, supaya apabila dia tu menghantar betul-betul kepada yang betul. Dia tak mau dia hantar kepada ni tak betul, tapi reject. Bila reject, itu yang cepat bateri cepat mati. Jadi pembelian bateri mesti mengikut model sedia ada. Bukan boleh beli suka-suka hati. Tak boleh. Bila tu